Disebabkan tengah lapar sangat, aku rasa aku nak de-order lah. What menu you will give? Hummus. Okay, satu. Spring roll, Mexican. Mexicano. Alright. Pizza single and mansaf kebab. 5 minutes, I give you. Okay, thank you. Welcome. Alright. Hummus. Dia bagi sekali dengan roti. Zinger pizza. Besar gila. Atas ni ada zinger, ada cheese. Dia punya cheese tebal, tambah pula dengan dia punya ayam zinger ni. Jadi double, triple. Dalamnya ada grilled chicken, crispy chicken, fries, wedges dengan cheese cheddar. Mexicano. Kalau tengok dekat sini, west in the plate, east in the heart. Barat atas pinggan, timur dalam hati. Gitu. Bismillah. Ini macam mana nak habiskan? Ini boleh makan 2 hingga 3 orang. Nak ajak dia pun boleh. Mau makan sekali? Eat together? Okay. Wait, not bad. Kebab ayam. Ni kalau nak makan family set ni best juga RM60 je. Sedap, memang sedap. Tapi ni aku bawa balik lah. Macam mustahil je nak habiskan kat sini. Spring roll. Fettuccine treat. Ini aku makan sikit je lah. Kalau makan semua nanti hilang aku punya buah pinggang. Manis. Aku tak boleh cakap ni tak manis. Dua-dua yang sedap, tapi aku prefer yang ni lah. Tawuknya ada dekat Kampung Jawa, Ipoh, Perak. Buka daripada 11.30 pagi sampai 11.30 malam. Yo, dia macam. So itu adalah bukti yang benda ni buat fresh. Tak berapa manis, enjoy makan. Sebelah ada coklat, sebelah ada pistachio. Alright.